Strike lagi. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ini bertemu lagi dengan aku William Pet Fishing. So macam biasa kita petang ni kita nak mancing, geng. Lama aku tak mancing, memandangkan dalam bulan ni susah nak mancing, geng, disebabkan cuaca ni musim hujan lah. Kat Sarawak ni masih hujan, geng. So agak payah lah kita nak pergi ke laut, nak land base dan sebagainya. So tak ada masalah aku nak mancing. Kali ni diberi peluang lah. Pada hari ni tak hujan, petang ni tak hujan, pagi tadi hujan. So air agak besar. Kalau nak ikutkan pasang surut sekarang ni, air mulai baru pasang, geng. So kalau nak ikut, biasanya tempat ni sekarang tengah cetek air. Tapi korang tengok kat belakang ni, geng, air dia besar, geng. Okay, apa-apa pun, jom kita mancing dulu. So bagi korang yang baru singgah kat channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, geng. Bantu tekan butang subscribe, share, like dan komen. So bagi yang telah lama support aku ucapkan jutaan terima kasih kepada korang. Semoga korang diberi kesihatan dan dimurahkan rezeki. Amin. Jom kita mancing dulu. Apa-apa pun korang mesti tune. Okay, menggunakan jig head 2 gram, ya. SP7cm warna pink. Jom kita try, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ada sambaran, ni terlekat. Wih, sering harap tak lucu. Alamak, lucu ya, lucu. Trik tak kuat. Drake tak kunci kuat ni. Tak apa, kita cuba lagi. Kokon ni masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Ui. Alamak. Lucu, geng. Kita ke bawah. Kat bawah tu, geng. Tempat ni tak boleh tenggelam, jadi aku biarkanlah. Nak ambil pun payah, nanti tenggelam, geng. Tak apa, cari lagi. Hmm.
bawah tu. Pandai-pandai lah dia melompat nanti. Strike lagi. Dapat lucut kali ni. Yes. Strike kedua kita. Dia terlanding. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baling terus ambil, geng. Saiz pun padu lah, geng. Sabar. Dia ni memang jenis macam ni. Ni dia, geng. Kalau 4 jari, menggunakan jing head 2 gram, ya. Mencangkuk elok ni. Terbaiklah. Kita menggunakan rear Robbie Kiki, saiz 800. Mantap. Kita cari lagi. Ni kita tapau, kita buat ikan masin. Mantap. Biasa dia akan lepak ke depan pintu ni. Dekat tu. Sangkut pula. Apa? Tush. Si baik atas kangkang. Kena je. Main-main je. Ni, geng. Alamak. Strike ketiga kita dah nak balik pun. Mantap. Jembatan kat sini dah roboh. Ni faktor air. Sering hujan, air besar, roboh jembatan ni. Tempat ni selalu dia orang pancing udang kat bawah ni. Katanya lubuk lah. So kita try tengok ada tak ikan bulan kat sini.